Ni, nampak tu? Baca sendiri. Tak ada fokus. Tu. Ori 54. Okey. So aku tahu aku dah lama tak video, and aku minta maaf sebab aku tak apa sihat lately ni. Plus aku busy buat kerja, and sebab tu dah seminggu. Kalau kau perasan, ini merupakan video paling jauh gap aku jarakkan sebab PV. And aku baru sihat. Kalau kau dengar suara aku pun macam suara orang sakit kan. Aku baru sihat demam. So hari ni aku dah buat kelainan sikit. Tak ada kelainan sangat. Aku dah reveal spek motor aku, dan aku nak cerita apa yang plan akan datang. Alright. By the way, aku sengaja je tadi buat wayang macam tu. Tak, sebenarnya aku salah setting. Aku malas nak rekod balik. So, seperti pada yang korang tahu, hari ni aku akan reveal bag motor aku yang sebenar. Apa yang aku buat kat motor aku. Also, plan akan datang. Sebab motor aku ni korang nampak je macam ni. Nampak lawa. Sebenarnya, banyak benda yang kena tukar ni. So, let's go. Sekejap. Aku tak buat transition tapi tak ada idea. Apa-apa kita nak kucing ni. Okay, sorry. Ni mak dia. Okay dah, jom. So first kali aku akan cerita pasal yalah, aku dah penat tipu korang sebenarnya. Actually motor aku tak adalah yang gepak-gepak sangat. Dia biasa je. First kali kita cerita pasal dalaman lah kan. Dalaman luaran. So luaran aku pakai rim 3 batang. Sebab aku pernah tengok dekat video Apex Sayu. Dia kata 3 batang ni dia macam lagi okey lah. Pakai 3 batang memang sangat ringan. Walaupun orang kata tak cantik, tak apa. Tapi saya nak dia punya function. Okay? Lepas tu luaran lagi exhaust lah. Exhaust aku rasa aku pernah review sebelum ni. Tak apa lah, review sekali. Exhaust aku pakai Espada 28mm. Ni aku tak ingat atau aku salah cakap lagi. Itu aku cakap kat TikTok aku komen. Aku cakap E6 tapi dia pakai E6. And fiber aku full sumbat. Aku memang tajak pak sampai sini. Memang 4 lah. Tu bunyi dia tak kuat. Sebab aku nak kasih flow dia straight terus. Biasanya kalau daripada Espada, daripada kilang Espada, dia belah sini je, belah atas ni je. So di sini kosong lah. Sini kosong. So dia ada back pressure kat sini. Aku tak nak. Aku nak straight flow macam ni je. Terus straight sampai sini. Keluar. Terus. Next, sprocket lah. Sprocket. So aku menggunakan sprocket. Nampak tak dari sini? Alright, nampak. Apa tak? 36. Depan 15 tak silap. 1536 ke 14. Ya, aku lupa. Malah dia nak buka. Aku rasa 1536. Aku pakai rantai 428 sebab aku ride jauh. Sebelumnya pakai O-ring tapi modal tak ada. Biasa tu. Lepas tu macam tu lah. Plannya nak tukar arm panjang nanti. Arm Y. Tapi tengok macam ni. Sekejap lagi aku cerita plan aku kan. So next, luaran apa lagi yang berkaitan dengan performance? Tak ada dah. Tu je kot. Aku rasa tak ada dah. Okay, next. Foto ni. What the heck? Apa ni? Okay, aku cerita dalaman dia. So, dia punya otak dia. Otak ke jantung yang abang dia? Otak lah. Otak dia kat sini. Aku pakai Red Boss. Red Boss aku. Tune Boss. Apa benda Red Lu campur Tune Boss? Tune Boss. Sekejap boleh nampak kot. Tu lah. Tune Boss. Ceritanya, aku dapat tu sebab aku menang kontes Daniel Garage. Kalau korang ingat lah dulu Daniel Garage ada buat kontes Tune Boss lah. So aku join, aku menang. Rezeki lah. Dapatlah merasa. Kalau tak sampai sekarang aku rasa aku tak tukar CDI kot. So next pula apa lagi radiator aku pun dah barai dah tu. Kan dah barai. Dia tak lawa. Tu aku ingat nak tukar. Tengok. Tu nampak tak? Benda lah radiator macam tu. Next, coil plug. Coil plug aku pakai Uma. Coil plug Uma Racing. Air filter pun Uma Racing. Air filter aku pakai selapis. Carburetor standard. Yang lain semua standard. Cumanya ini dia camshaft dengan block. Barang lain yang aku tukar dalam dia. Macam tu. Tapi tak agak sebab ni. Nampak tu? Baca sendiri. Tak ada fokus. Tu. Ori 54. Okay. So cuba korang teka sendiri. Okay, aku bagi korang tengok ni. Okay. Dia apa orang kata? Spek berapa? Korang teka. Dengan camshaft apa? Sekejap, camshaft teka. Apa siut? Block apa? So itu sajalah. So paling max setakat ni aku pernah dapat 1.3 GBS, 1.3 lebih. So korang teka sendiri. Tak besar pun. Lepas tu korang janganlah ungkit pasal pantang tu lain. Itu cerita lain sebenarnya. Okay. So kita cerita projek akan datang lah. So next plan aku nak tukar tayar dulu lah. Safety. Okay. Kalau korang boleh tengok sendiri tayar belakang aku ni.
Ni memang dah barai. Aku bawa hari tu pun rasa goyang sikit. Memang dah barai lah. Tapi nampak lagi corak. Tak lah, kadang tak nampak corak. Tapi ni memang kena tukar tu. Memang gentle cakap. Sebab hari tu memang rasa goyang lah. Aku dah seriau lah. Lepas tu next. Next kita kena servis. Okay. Aku tak dah tangguh servis. Tapi aku sekarang ni mengamalkan servis 800 ke 1000 km awal. Sebab jaga enjin kan. Sebab sebelum ni aku dah buat top set. And aku kagum lah. Kagum dengan diri sendiri. Sebab blok tu bersih mat. Serius. Sebelum ni pun aku buat macam tu. Sebab orang kata kalau malas macam mana sekali pun jaga motor, jagalah minyak hitam. Minyak hitam pun cukup. So aku amalkan. So kalau korang amalkan jugalah jaga minyak hitam. Dia daripada korang overhaul, habiskan duit overhaul, baik kau habiskan duit beli minyak hitam setiap bulan kan. Macam tu lah. So next aku nak tukar. Tak ada dah. Tu je. Rasakan plan. Ada. Aku nak tukar ni rectifier NMAX. Tak tahu ada orang kata. Sekejap. Dia orang kata rectifier NMAX ni padu. Dia akan buatkan wiring macam FI. Aku tak tahu betul ke tak. Kalau ada OL beritahu aku. Sebab aku punya sekarang. Okay, lampu belakang selamat lah. Lampu belakang selamat. Lampu depan aku, kalau aku buka lampu tinggi, time press, lampu tinggi, tiba-tiba jadi lampu rendah. Aku tak tahu kenapa. Lepas tu lepas minyak, jadi lampu tinggi balik. Pernah tak korang alami benda ni? Tolonglah bagi tahu aku cara solusi dia. Lepas tu, ni, meter ni, aku dah tukar mentol je. Tak nampak juga. Tak menyala. Tak ada lah, tak menyala. Dia malap gila, memang tak nampak kalau malam. Atas ni menyala. Nasib baik lah menyala. Signal okey. Relay okey, signal okey. Cuma lampu tinggi dengan lampu meter dengan ni, lampu kecil ni dah gone lah. Ada hari tu aku tanya pomen, dia kata mentol. Tapi, kalau mentol, kenapa kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak jadi? Tu aku tertanya tu. Lepas tu, next plan pula. Nak tukar hose. Hose aku ni kalau korang boleh tengok. Kalau tengok belah dalam lah, lagi barai. Sebab hari tu ada lagi satu masalah. Hose daripada tank ke carburetor tu. Dia dah jadi makin pendek sebab aku pergi potong. So, hari tu bocor. Aku ingat motor aku rosak. Rupanya hose tu bocor. So minyak drain kat situ je. So aku potong je lah sebab hari tu malas kan. Lepas tu daripada dia macam tertarik lah. Dia jadi ketat. So nanti aku tukar. Kalau ingat nak tukar sekaligus dengan apa, radiator semua. Lepas tu spare tank ni aku ingat nak naik atas. Tengok lah macam mana. Saja nak buat macam-macam racing pada motor slow. Lepas tu aku tukar brake depan. Kalau korang tengok pun disc aku brake dahulu sebenarnya. Tu cakap, kalau korang nampak motor clean-clean ni, korang jangan ingat sentiasa clean. Ada. Sekejap, lighting sini. Sentiasa ada kekurangan dia. So korang janganlah macam fikir lainlah motor tu motor parking. Kalau motor parking tu, itu memang clean lah. Itu memang korang cari cacat celah pun memang takkan jumpa. Ni motor daily. Motor bawa pergi kelas, pergi menuntut ilmu orang kata. Okay. Tu ni pun dah kotor ni. Next plan aku nak basuhkan motor ni. GG lah. The heck. So aku rasa tu saja video kali ni. So next plan aku akan tukar tayar. Aku akan tukar getah hose semua. Aku akan tukar minyak hitam, which is apa? Servis. Aku akan itu je kan aku cakap tadi. Aku selalu lupa benda aku borak. So itu saja. So korang boleh teka aku pakai blok apa. Also tu saja. And minta maaf sebab post lambat sangat sebab terlalu busy and aku ingat baru nak buat video itu tapi tak siap pula. Ini semua apa? Orang kata apa? Ketentuan lah, ketentuan. Okay. Ujian-ujian, penghapus dosa. Okay. So apa-apa pun, terima kasih sebab sentiasa menonton video saya. Tadi aku kau so saya. And terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe and itu saja. Terima kasih. Ciao, I love you.